Dan orang macam I ni lah, macam Isha ni kan, kita sampai satu tahap, tadi cakap lah, kita sampai satu tahap rasa bersalah gila nak rehat. Pernah korang rasa macam tu? Siapa rasa benda yang sama? Dah kerja lah, tapi bila rehat rasa macam tak buat apa-apa. Tapi so bila rasa macam tak buat apa-apa, sebab tu kita kerja, kita buat ni, kita buat itu, kita buat lah sampai kita rasa macam penat gila. Lepas tu kita penat, kita rehat. Tapi bila kita rehat, kita rasa macam tak buat apa-apa balik. Kita rasa macam tak deserve untuk berehat itu. Sedangkan itu yang kita perlu. Okay. Sampai satu tahap ni kita jadi penat tanpa sebab yang clear tau. Kita tak jelas kenapa kita penat tu. Kan? Siapa yang rasa macam tu? Korang kat sini bila kerja penat sangat, bila rehat rasa bersalah. Siapa yang rasa macam tu? So sebenarnya apa yang kita rasa tu bukannya tandanya kita ni malas. Tapi kita ni macam dah lama hidup dalam mood yang bertahan tau. Macam tahan lah, aku boleh je kerja lagi ni, walaupun macam barai lah, kata orang lain macam barai gila teruk kan. So itulah orang kata apa, bila kita hidup dalam keadaan yang macam mana tadi, survival mode ni, kita lupa macam mana nak rasa cukup. Sometimes we don't feel we're enough.